Alright guys, kita dah dapat Pyraminx terbaru daripada Qi. Pyraminx kali ni Qi buat nama dia Qi M Pro Pyraminx. Qi M Pro ni kalau 3x3 saya dah tahu lah kualiti dia memang bagus. Maksudnya design dia biasanya macam level-level korang boleh pakai pertandingan juga. Kotak dia macam besar. Adakah dia orang bagi saya lebih daripada satu? Alright guys, baru dia terbuka. Wow, saya ingatkan ada Qi M Pro je. Dia bagi saya clock. Masya Allah, cantik je. Ini sesuai untuk Kak Syah guys. Kenapa dia tak bagi tahu? Dia kata kat saya dia hantar piramid je. Sekali dia bagi extra guys. Mantap. Alright, so kat sini ada dua guys, Qi M Pro Pyraminx. Ada Qi M Pro Pyraminx. Okey, cantik. Sekarang kita ada dua Pyraminx. So, dia ada dua version. Yang pertama sekali korang boleh tengok ni adalah flagship version Qi M Pro Pyraminx, dan yang ni adalah UV Coating Pioneer. So, macam biasa. Biasanya dia akan ada flagship dan juga Pioneer. Pioneer ni yang macam maglev semua tu lah biasanya, ataupun dan UV. Sebelum saya buka, saya nampak dia ada dual adjustable system. So, sekarang ni semua Pyraminx macam dah boleh adjust, dah boleh fine tune sampai tahap macam ni. Korang boleh nampak ni, yang ni guna maglev dan yang ni guna spring. So yang tu adalah beza dia. So mesti ni lebih laju lah. Memang mantap. Okay, mungkin lepas ni saya kena practice Pyraminx kot. Okay, saya nak tengok yang ni dulu yang flagship version dulu. So flagship version, dia punya ni adalah frosted plastik Macam biasa kalau korang pernah beli Qi M Pro, Rubik Qi M Pro 3x3, macam tu lah dia punya material. Tapi performance dia not bad lah performance dia. Cuma dia punya tip dia ni mungkin kena look lagi. Tapi so far okay, saya boleh rasa magnet dia. Cuma dia punya alignment dia tu, kalau saya kena lubricate lebih sikit untuk dia boleh snap dengan lebih tepat lah. So ni kenapa dia terangkat sikit ni? Macam tu je. Dia punya cap boleh cabut. Yang ni lah yang dia kata semua bahagian hujung ni korang boleh buka. So korang boleh buka ni untuk apa? Korang boleh adjust. Dan kelebihan dia, adjust dia, korang boleh adjust guna tangan saja. So kalau korang memang betul-betul practice Pyraminx, korang mungkin nak adjust benda ni lah. Cantik lah pula kalau tengok apa review macam ni. So ni boleh nampak magnet dia guys. Alright, so saya dengar bunyi spring tu kan, macam seolah-olah saya rasa lah dia belum letak minyak lagi ni kat bahagian bawah spring ni. So bunyi dia memang kuat lah. Bunyi dia macam terseksa sikit. Pyraminx ni antara puzzle yang paling senang sangat. Alright, so jom kita cuba tengok dia punya corner cutting untuk Pyraminx Wow, corner cutting ni bagus. Tapi kalau korang push sikit kan, dia punya ni boleh tercabut lah. Korang yang biasa main Pyraminx, korang rasa ni normal tak? Cuma sekarang ni, ya Allah, saya nak cuba buka kat sini. Kalau korang boleh nampak ini dia punya. Alright, so kat sini kalau korang tengok, yang ini dia tak ada magnet kat kaki dia. Saya rasa kalau yang version yang mahal sikit, maglev mungkin ada magnet kot. Nampak tak lubang? Dia ada magnet kat dalam tu. Saya rasa tu macam boleh letak magnet. Tapi saya perasan dia punya corner ni senang terbuka lah. Okay, so ini adalah Pyraminx yang pertama guys. Saya akan letak balik dan nak tengok yang seterusnya. Yang ni UV coating. Kalau pertandingan mungkin saya akan pakai yang ni lah kot. So rasa dia memang terus rasa macam lebih premium sebab dia UV coated guys. So dia punya grip pun automatic rasa lebih sedap. So saya nak cuba buat soft dulu. Saya punya cara penyelesaian memang sangat-sangat basic, iaitu biasanya saya akan betulkan dia punya warna kuning hujung ni dulu semua. Lepas tu saya akan buat bentuk Mitsubishi ni. Lepas tu saya akan masukkan satu-satu edge. Saya guna teknik yang sangat basic. So yang ini saya akan buat macam tu. Tinggal yang dua ni, dan saya akan flip dua-dua edge ni. So macam ni cara nak buat dia. Nanti saya akan buat tutorial untuk korang lah. Ini adalah puzzle antara yang paling senang sekali guys. Masa saya pusing tadi, saya dah dapat rasa dia macam lebih sedap. Version yang ni dia ada ball core. Tu nampak? Okey, nampak dia ada magnet.
versi yang ni dia ada ball core guys. Walaupun dia bukan ball core tapi dia ada macam magnetic core lah lebih kurang. Dan kalau saya cuba untuk buka dia punya ni, okey, saya rasa dia macam susah sikit nak terbuka. Tapi yang ni tadi macam senang sikit terbuka tau guys. Dan yang ni kalau korang boleh tengok kat sini sama juga 11 level 11 level adjustment system, dan out of the box dia bagi saya level 6. Dan korang tahu ni adalah maglev, so automatic dia rasa lebih laju. Dia punya tip dia macam masih kena lubricate. Okay, dia punya ni tak snappy sangat magnet dia. Okay, saya harap CM Pro terus kekalkan performance yang bagus macam ni. Okay, ini untuk Pyraminx CM Pro pula. Saya harapkan CM Pro terus kekalkan harga CM Pro biasanya murah, dan terus kekalkan dia punya performance yang bagus juga So itu yang saya harapkan daripada CM Pro. Jadi guys, itu saja. Itu adalah saya punya first impression untuk dua-dua Pyraminx terbaru ni. Mungkin kalau korang nak cari Pyraminx yang murah dan bagus, korang cari yang ni, yang Pioneer. Ambil Pioneer terus lah. Bagi saya banyak beza dengan yang flagship ni. So kalau nak beli, ambil terus yang Pioneer ni, maglev dan ada magnetic core. Itu saja guys untuk video kali ni. Jumpa korang di video seterusnya. Assalamualaikum.